kita gunakan teknologi membantu kita, meringkaskan kerja kita, memudahkan kerja kita. Penggunaan AI tools. AI ini adalah tools, alat. So kita gunakan alat untuk membantu kerja kita. Bukan AI itu menggantikan kita. Pada 24 dan 25 November 2025, satu program latihan insentif selama 2 hari telah berlangsung di Shah Alam Convention Center. Kursus menghimpunkan sales advisor Honda bagi menguasai kemahiran pemasaran digital, khususnya melalui video pendek, TikTok serta penggunaan teknologi AI. Sepanjang 2 hari ini, peserta terlibat dalam sesi teori, perkongsian strategi dan bengkel praktikal yang memberi fokus kepada penghasilan kandungan pemasaran yang lebih berkesan dan profesional. Saya Darwish Mazri ataupun orang panggil salesman Maneh aka Abang Maneh daripada Honda Elmina Motor Kampung Baru Subang Shah Alam. Okay, saya dah attend dengan kos ni untuk 2 hari dengan Coach Baharin. Sebelum ni pun saya pernah attend dalam 2 tahun terlepas atau 3 tahun lepas. Alhamdulillah, untuk bagi saya lebih improve lagi, saya dapat lebih banyak knowledge. Walaupun kalau ikut sebelum ni saya ada masuk kos-kos yang lain. Bagi saya untuk belajar ni tak akan pernah habis lah. Jadi hari ni dengan semalam saya dapat lagi perkara baru, ilmu baru. Jadi saya akan mantapkan lagi selling skill saya berkenaan untuk buat video, konten, AI daripada TikTok. So ni adalah benda yang bagi saya sangat-sangat berharga. Saya akan manfaatkan ilmu ni. Peserta turut diperkenalkan dengan konsep Smart Strategy dan kerangka pemasaran 7P. Satu formula penting bagi memastikan setiap tingkah laku pemasaran lebih tersusun, terukur dan selari dengan keperluan pelanggan. Melalui pendekatan ini, sales advisor dapat merancang matlamat yang realistik, memahami tingkah laku pembeli serta mengurus penjenamaan diri dengan lebih strategik dalam industri otomotif. Assalamualaikum, nama saya Haslami daripada Elmina Motor, Kampung Melayu Subang. So, saya masuk dalam kelas ni hari ini dan semalam. Kalau nak komen tu, banyak membantu daripada segi penggunaan platform TikTok, platform Canva, dan ada beberapa point yang boleh digunakan pakai dalam real life, dalam tak khas kepada kerja tapi sebagai positivity dalam kehidupan sebagai sales advisor. Saya Hafizan daripada Honda Elmina. Alhamdulillah kita ada 2 hari training untuk AI. Jadi semalam kita belajar smart strategi dan juga 7 step. Lepas tu hari ini kita belajar AI. Alhamdulillah sangat-sangat membantulah bagi saya, memudahkan kerja kita dalam editing video, dalam kita punya setting, kita punya target untuk kita achievement macam mana. Beralih kepada dunia konten marketing, peserta mempelajari kaedah membina kandungan yang mampu menarik minat pelanggan dalam beberapa saat pertama. Teknik storytelling, pemilihan topik, penghasilan hook dan strategi TikTok untuk audiens otomotif turut ditekankan. Dengan pendekatan yang betul, setiap video mampu memberi impak besar kepada prospek dan meningkatkan peluang jualan. Assalamualaikum, saya Sulaiman daripada Honda Elmina Motor. Saya join program ni memang banyak membantu saya dari semalam. Memang banyak dah saya belajar tentang macam mana nak buat video, tentang AI, TikTok. Memang banyak yang saya dah belajar daripada program ni. Program ni memang sangat membantu saya lah untuk improve saya punya sale di kemudian hari. Saya Ivy dari Honda Botanik. So, ini 2 hari I belajar. I tak pernah buat video lah actually. So, I sudah buat I punya first video dekat TikTok baru post. So far, I will try more coming soon. Thank you.
Bahagian paling menarik dalam kursus ini ialah eksplorasi teknologi AI. Peserta didedahkan kepada penggunaan ChatGPT, Google Gemini dan Canva AI untuk menjana idea, menulis skrip, membina visual serta menyediakan copywriting yang profesional dalam masa yang singkat. AI kini menjadi alat utama dalam mempercepatkan kerja pemasaran sekaligus menguatkan kehadiran digital setiap sales advisor. Nama saya Teo. Saya 2 hari datang sini belajar itu macam mana buat TikTok itu video lah. So dulu tak pernah buat, so sekarang boleh kita try tengok buat lah. Saya Amani daripada Honda Elmina. Okay, untuk 2 hari ni saya dapat banyak knowledge baru. Walaupun kita dah pernah pergi banyak tempat untuk belajar kan, tapi dia tak boring lah, dia tak mengantuk sebab dia bukan sekadar ikut slide je, tapi dia akan ajar kita secara teknikal ataupun visual dengan bantu kemahiran kita lah untuk upgrade kemahiran kita edit video. Lepas tu gunakan AI lah, walaupun kita sebelum ni tahu ada ChatGPT tapi dia ajar kita macam mana nak olah gunakan ChatGPT dengan lebih baik lah daripada sebelum ni. Seterusnya, peserta menjalani latihan hands-on melibatkan teknik rakaman menggunakan telefon pintar, pemilihan angle yang betul, pencahayaan, framing dan cara mengendalikan CapCut untuk editing pantas. Mereka juga mempelajari cara menerbitkan video dengan strategi yang tepat, termasuk penggunaan caption, keyword, hashtag serta waktu posting yang optimum untuk mendapatkan capaian maksimum di TikTok. Saya Khairul Najmi daripada Honda Elmina Motor, Kampung Baru Subang. Okay, apa yang saya dapat daripada 2 hari training ni? Hari pertama, saya belajar smart strategy dan juga 7P yang mana memang berguna untuk SA, yang mana kita boleh track dan juga kita boleh plan apa yang kita nak buat hari-harian. Dan untuk dari segi konten tu juga saya banyak belajar macam mana nak buat konten, dari segi nak cari skrip macam mana. Jadi training AI dan juga TikTok ni memang sangat membantulah. Okay. Dan yang terakhir sekali, siapa yang belum join, okay, nanti join training ni sebab trainer dia pun fun. Okay, memang banyak ilmu yang dikongsi. Keseluruhannya, program 2 hari ini memberikan pengalaman pembelajaran yang padat, praktikal dan sangat berkesan. Peserta kini lebih bersedia menghasilkan kandungan digital yang berkualiti dan menyampaikan mesej jualan dengan cara yang lebih kreatif serta meyakinkan. Bagi organisasi yang ingin memperkasakan pasukan jualan mereka melalui kemahiran digital, hubungi Sham Creative Solution untuk penganjuran khusus profesional seperti ini. Saya sangat membantu untuk kelas ni. Jadi yang mana belum join kelas ni, Kalau in future ada lagi pun, insyaAllah saya akan join lagi. Semoga maju jaya. Terima kasih. Thank you. terima kasih cikgu. Bye-bye.